Okey, projek inovasi ini dia merupakan satu bahan bantu mengajar yang mana ianya dibuat khas untuk membantu meningkatkan penguasaan kemahiran asas bacaan dari segi pengancaman huruf dan juga penyebutan suku kata dalam kalangan murid prasekolah. Murid kurang memberi tumpuan. Yang pertama adalah kaedah yang digunakan adalah kurang menarik dan juga sukar untuk difahami. Terutama apabila ianya melibatkan tanpa visual ataupun tanpa melibatkan aktiviti yang aktif. Jadi aktif yang menyeronokkan. Jadi murid akan cepat bosan dan hilang tumpuan. Dan itu menyebabkan mereka gagal untuk mengingati dan memahami apa yang mereka telah pelajari. Dan masalah inilah yang menyukarkan mereka untuk menguasai kemahiran asas membaca yang merupakan asas penting untuk pembelajaran yang seterusnya. Murid prasekolah menguasai kemahiran membaca iaitu mengeja dan menyebut suku kata dengan betul. Yang kedua, murid boleh membaca suku kata KV, konsonan vokal dan perkataan yang mengandungi KV, iaitu konsonan vokal dengan lancar. Dan yang ketiga, murid boleh membaca gabungan suku kata terbuka, rangkai kata dan ayat mudah dengan lancar. Contoh akan memperkenalkan 5 huruf vokal iaitu A, E, I, O, U kepada murid dan meminta murid untuk mengulanginya beberapa kali hingga betul-betul menguasai dan mengingati 5 huruf vokal. Okey, seterusnya guru juga akan mulakan daripada huruf vokal yang pertama iaitu A dan menyebutkan bunyinya A, secara berulang dan murid akan meniru apa yang disebut oleh guru. A berulang kali. Okey, untuk yang kedua, murid akan menarik batang aiskrim untuk mengeluarkan huruf konsonan yang pertama iaitu huruf B. Dia akan tarik maka akan keluar daripada pop-up tu dan setelah keluar murid perlu gabungkan huruf B, konsonan B dan juga vokal A. Mereka perlu dimulakan dengan mengeja iaitu B, A, kemudian baru sebut dan membunyikannya iaitu bar. Itu maksud gabungkan. Okey, untuk nombor 3 ni ada menunjukkan untuk yang seterusnya adalah konsonan yang seterusnya. B, C, D, F. Selesai menyebut, murid boleh mengambil marker pen, untuk menulis suku kata KV yang dah dieja. Contoh BA, bar. Jadi di sini. Murid boleh tulis di sini. Okay, untuk seterusnya, nombor 5. Okey, untuk nombor 5 ni menunjukkan murid perlu menarik batang aiskrim sekali lagi untuk mencari atau untuk menggabungkan huruf konsonan yang lain. Juga yang seterusnya sampai huruf Z. Okey, untuk nombor 6, murid boleh menggunakan huruf vokal yang seterusnya dengan mencabut yang huruf vokal A ni dan menukarkan dengan huruf vokal yang seterusnya. Ini adalah contoh bagaimana cara penggunaan. Ini berapa? C dengan A. Pertama, pengajaran lebih jelas, berkesan dan mudah difahami. Okay, maksudnya di sini melalui projek inovasi Jajar ini, apabila guru menggunakan projek ini, inovasi ini, ianya memudahkan guru untuk mengajar suku kata secara visual, praktikal dan ianya lebih tersusun. Okey, yang kedua menjadikan PDP lebih menyeronokkan dan bermakna. Okey, yang pertama ialah membantu murid mengenal dan membatangkan, iaitu menggabungkan suku kata konsonan vokal dengan lebih mudah. Yang kedua, mengukuhkan daya ingatan melalui pelambangan jari. Yang ketiga, membina asas membaca yang kukuh secara menyeronokkan. Jadi telah dikongsi secara aktif bersama guru sekolah lain untuk memperluaskan lagi impak PDP yang berkesan dan menyeronokkan. Jajari, kos minimum, impak maksimum. Okey, maksudnya dengan harga murah tapi mampu memberi hasil dan kesan yang baik kepada perkembangan murid.